Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton rancangan Siswa Guru Madani. Saya, moderator anda, Damia, pengacara anda untuk segmen pada hari ini. Terima kasih semua kerana setia bersama kami dalam bual bicara yang santai tetapi penuh dengan maklumat. Hari ini, kita akan kupas satu topik yang memang dekat dengan dunia belajar sekarang, iaitu apa dia? Media sosial dan pembentukan kemahiran komunikasi belajar pada masa kini. Jadi, kenapa topik ini penting? Mudah, sebab sekarang kalau kita tanya 10 orang pelajar, mungkin akan ada 9 orang akan ada akaun media sosial. Ada yang guna WhatsApp, ada yang guna Telegram, TikTok, Instagram, malah ada yang sudah ada LinkedIn walaupun masih belajar. Jadi, cara belajar berkomunikasi hari ini memang banyak dibentuk oleh media sosial. Itu memang kita tak boleh nafikan. Komunikasi itu penting bukan sahaja masa belajar, tapi juga bila kita masuk di alam pekerjaan nanti. Malah, menurut satu kajian di Indonesia, penggunaan media sosial sangat mempengaruhi cara remaja menggunakan bahasa harian mereka. Ada yang positif dan ada yang negatif. Berikut merupakan adalah sumber daripada Yusof et al. 2023. Baiklah, Afzal dan Najhah sendiri, anda mesti ada platform media sosial. Apa platform media sosial yang paling banyak membantu awak berdua belajar ataupun berkomunikasi? Apa pandangan Afzal dahulu? Okey, baiklah, soalan yang sangat menarik. Okey, aplikasi semasa saya belajar, saya suka menggunakan aplikasi TikTok. Sebab di TikTok ada banyak sangat guru-guru digital yang berkongsi bahan-bahan pengajaran mereka. Jadi saya lebih fahamlah tentang topik sesuatu pelajaran yang saya pelajari di dalam kelas. Okey, pada pendapat saya pula, saya menggunakan aplikasi YouTube untuk mempelajari sesuatu subjek yang kurang saya faham. Sebagai contoh, saya sering menggunakan aplikasi YouTube untuk mempelajari subjek-subjek seperti matematik tambahan untuk saya belajar tentang topik yang kurang saya fahami. Dan dari situ saya banyak menambahkan ilmu pengetahuan yang baharu. Begitu. Baru saya faham ya. Baiklah, tanpa kita membuang masa, bersama saya dua orang tetamu yang sangat hebat dan cantik manis ini. Yang pertama, saudari Afzal yang merupakan yang berpengalaman dalam bidang pedagogi dan media digital. Dan yang kedua, di sebelah kanan saya pula ialah saudari Najhah yang memang aktif buat kajian tentang bahasa dan literasi digital. Selamat datang Afzal dan Najhah. Mungkin kita boleh sapa dulu penonton kita, ya kan? Betul tu. Baiklah, terima kasih saudari Damia. Sungguh meriah sekali lah rancangan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya berasa sangat seronok kerana saya dapat berada dalam rancangan pada hari ini. Kan Jiha kan? Betul. Hai semua, saya pun rasa teruja nak bincang topik kita pada hari ini yang memang sangat relevan dengan kehidupan kita seharian. Betul itu. Jadi, hari ini kita akan membincangkan 3 perkara utama dalam kelebihan media sosial pada kemahiran komunikasi. Yang pertama ialah cabaran dan kesan negatif. Yang kedua ialah langkah bijak untuk kawal penggunaannya. Dan akhir sekali, kita akan lihat masa depan bagaimana media sosial boleh jadi alat profesional untuk pelajar. Baiklah, tapi sebelum itu, saya nak tanya dululah kan Afzal. Bila kita sebut pasal media
media sosial dan belajar, apa benda pertama yang awak terlintas dalam fikiran awak? Okey, menarik betul soalan itu. Okey, pertama sekali bagi saya lah, bila kita sebut pasal media sosial ni sebenarnya sangat membantu terutamanya pelajar lah. Sebab dia antara faktornya dia membantu pelajar untuk menjadi lebih yakin untuk menonjolkan diri. Sebab sebagai contohlah, kalau di dalam kelas mereka ramai yang segan, tapi bila di dunia media sosial mereka sebenarnya lebih aktif. Okey, contohnya belajar rakam video TikTok untuk menjelaskan sesuatu konsep sains. Itu sebenarnya sebuah latihan komunikasi dari segi kita cara bercakap, menyusun ayat sehinggalah ke gaya bahasa badan. Betul tu Hafzah. Saya juga pernah melihatlah pelajar ni, ada seorang pelajar yang pendiam di kelas, tapi bila di TikTok dia boleh jadi educator kecil dengan 50,000 followers. Menarik kan? Menarik. Menarik betul yang kita bincang pada hari ini ya, bukan itu sahaja. Media sosial juga latih pelajar untuk berinteraksi dua hala. Sebagai contohlah dalam grup Telegram kelas, dorang pelajar boleh tanya soalan bila-bila masa dan dapat maklum balas dengan segera. Perkara itu mengajar dorang untuk berani bertanya dan juga menghormati pandangan orang lain. Itu ialah kajian daripada Doni dan Adran pada tahun 2021. Okey, betul. Saya juga teringat bila pelajar join forum antarabangsa, contohnya di Discord ataupun di Reddit, mereka lebih terdedah dengan gaya komunikasi merentas budaya. Daripada situ mereka belajar cara orang luar negara berdebat, cara hormat pendapat dengan berbeza. Itu semua dapat membentuk kematangan dalam diri mereka, ya. Betul tu. Dan jangan lupa juga, pelajar pun sebenarnya boleh menambahkan lagi kosakata mereka dengan cara yang santai. Ada yang ikut page bahasa, ada yang belajar selanga Inggeris, ada yang kumpul perbendaharaan kata untuk esei. Kajian di Malaysia pun telah menunjukkan bahawa pelajar lebih berminat untuk belajar bahasa Inggeris bila mereka belajar melalui media sosial. Itu merupakan kajian daripada Zainal et al. Tahun 2019. Saya sokong pendapat awak, Hafzah. Satu lagi, media sosial ni ajar kita 4 skill, iaitu critical thinking, nombor 2 communication, collaboration and creativity. Contohnya bila pelajar buat projek video kumpulan, mereka mestilah merancang skrip, bahagikan tugas masing-masing dan edit video yang telah dibuat. Semua itu adalah latihan komunikasi yang praktikal yang boleh diamalkan dalam kalangan pelajar tersebut. Itu ialah kajian daripada University Network pada tahun 2022. Ya, menariklah. Jadi kesimpulannya kita dapat lihat media sosial ni memang boleh jadi guru tambahan kepada pelajar kalau kita betul-betul pandai cara menggunakannya. Okeylah. Sekarang mari kita beralih ke sisi lain. Tapi kita sedar tak semua perkara manis, ada juga cabaran. Hafzah, apakah masalah utama yang sering kita hadapi? Okey, baiklah. Bila sebut tentang media sosial, salah satu cabarannya ialah bahasa kita akan menjadi terlalu ringkas. Sebab apabila kita terbiasa dengan penggunaan yang singkatan. Sebagai contoh, IDK yang itu stand berdiri sebagai I don't know, BTW, by the way, DQ ataupun thank you. Lama kelamaan, pelajar akan susahlah untuk
mula menulis dalam bahasa yang formal. Kajian daripada UTHM juga menyebut fenomena ini boleh memberi satu jangka kesan yang panjang pada kualiti bahasa pelajarlah yang zaman sekarang ini apabila terdedah dengan banyak sangat singkatan atau bahasa yang tidak formal. Itu merupakan kajian daripada UTHM 2025. Saya setuju. Tambahan pula, ramai pelajar suka buka media sosial niatnya untuk cari informasi tentang assignment mereka, tetapi akhirnya mereka sering menghabiskan masa 2 jam untuk tengok video lawa atau video yang melalaikan. Itu memang realiti. Saya pun kadang-kadang begitu, sering terlalai dengan perkara-perkara di media sosial. Betul tu Damia. Selain itu juga, penyebaran maklumat palsu juga kini kian berleluasa. Itu merupakan salah satu isu yang sangat bahaya sebenarnya. Kerana apabila pelajar tidak menyemak sesuatu kesalihan maklumat itu, mereka boleh menjadi salah satu mangsa fake news ataupun penyebaran maklumat palsu, dan susahlah untuk membezakan antara fakta dan juga pendapat. Itu merupakan kajian daripada Amber 2021. Saya sokong pendapat awak, dan satu lagi yang saya risau ialah budaya komunikasi yang kasar. Sebagai contohlah, kadang kita tengok komen di TikTok atau Twitter penuh dengan sindiran dan makian. Kalau pelajar terbiasa untuk buat perkara begitu, mereka fikir itu ialah perkara yang normal. Padahal dalam dunia sebenar, komunikasi profesional perlukan empati dan hormat. Betul juga. Saya juga pernah dengar ada pelajar, ada segelintir pelajar lah yang tidak yakin untuk membentang hasil kerja mereka di hadapan kelas. Akibatnya mereka terlalu biasa dengan gaya komunikasi yang santai di online. Bila mereka hendak melakukan pembentangan secara formal, mereka akan menjadi kaku. Ini kajian masa COVID pun tunjuk pelajar kurang fokus pada tata bahasa formal walaupun mereka aktif di media sosial. Itu adalah kajian daripada MDPI 2021. Jadi, apa cara penyelesaiannya? Bagaimana kita nak guna media sosial ni dengan bijak? Afzal, silakan. Okey, baiklah. Bila kita sebut tentang cara-cara nak menggunakan media sosial dengan betul, pertama sekali, pelajar kena ada matlamat ataupun niatlah sebelum untuk membuka sesuatu aplikasi. Contoh, untuk belajar ke, untuk membuat sesuatu kajian ataupun hanya sekadar hiburan. Bila kita memiliki satu niat yang jelas, kita tidak akan mudahlah hanya untuk melayari sesuatu video yang tidak berfaedah ataupun melalaikan. Okey, yang kedua pula adalah institusi pendidikan perlulah mengajar literasi digital. Apa itu literasi digital? Dia bermaksud secara umumlah untuk menyemak sesuatu fakta, nilai kredibiliti sumber dan etika komunikasi. Ini bukan sahaja menjadi tanggungjawab guru ICT, tetapi sebenarnya semua subjek lain bolehlah memegang tanggungjawab ini. Ini merupakan kajian daripada UNIKMA 2022. Saya sokong pendapat Afzal itu, tapi saya ingin menambah yang bahawasanya guru juga perlu menjadi role model, iaitu sebagai contoh, kalau ada grup WhatsApp kelas yang mereka haruslah menggunakan bahasa yang sopan, jangan main singkatan yang melampau. Itu akan menjadi contoh kepada pelajar lain lah. Bagus.
Saya setuju dengan pendapat Afzal dan Najhah sebentar tadi. Tapi apakah lagi langkah-langkah lain kita boleh terapkan selain daripada yang telah kita bincangkan tadi? Okey, boleh juga untuk seseorang pelajar itu untuk membuat portfolio digital. Sebagai contohlah, pelajar boleh menulis blog tentang sesuatu pengalaman semasa belajar ataupun membuat satu channel YouTube yang berkaitan dengan subjek pembelajaran. Ini bukan sahajalah menjadi sebuah latihan komunikasi, tetapi menjadi salah satu rekod pencapaian kehidupan seseorang individu tersebut. Dan jangan lupa juga ibu bapa pun ada peranan tersendiri. Sebagai contoh, mereka bukan sahaja boleh kawal secara ketat, tapi lebih kepada berbincang, bagi nasihat tentang apa yang patut dan tak patut dikongsi. Saya sukalah poin tu. Jadi kawalan ni tak semestinya bermaksud sekatan, tetapi lebih kepada bimbingan. Baiklah, saya rasa sudah lama kita meneruskan perbincangan ni. Apa kata kita rehat sebentar dan mari kita sama-sama menyaksikan video lakonan pendek. Menarik betul. Jom. Faham ke? Menarik kan video yang kita dapat lihat sebentar tadi. Banyak perbezaan yang kita harus pelajari daripada video tersebut. Jadi, mari kita teruskan lagi dengan isu yang kita akan bincangkan dalam forum kita hari ini. Sekarang, mari kita pandang ke lebih hadapan. Media sosial ni bukan sekadar hiburan, tetapi juga ialah salah satu alat yang profesional. Najhah, apa pandangan awak tentang pernyataan tadi tu? Okey, pada pendapat saya, jelaslah di sini pelajar ni boleh guna LinkedIn untuk bina profil awal. Sebagai contoh untuk berkongsi pencapaian akademik, projek dan artikel. Ini macam resume digital. Dan mereka juga perlu jaga identiti digital. Sebagai contoh, apa yang kita post pada hari ini mungkin akan dilihat oleh majikan pada masa hadapan. Jadi kita perlulah berfikir dahulu sebelum tulis atau memaparkan sesuatu maklumat. Betul tu Najhah, saya pun sangat bersetuju.
Malah ada juga syarikat yang memang memeriksa media sosial calon sebelum diambil untuk bekerja dalam syarikat mereka. Cara kita menulis sebuah komen pun sebenarnya dah boleh memberikan gambaran sama ada kita seorang yang matang ataupun tidak matang dalam menggunakan media sosial. Itu adalah kajian daripada SAGE 2023. Menarik. Jadi saya dapat satu maklumat lah, kalau pelajar ini pandai guna media sosial, ia boleh menjadi salah satu aset kepada mereka kan, bukannya beban. Betul tu. Baiklah, kita tanpa kita sedar, kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita pada hari ini. Banyak sangat kan yang kita bincang dan kita perolehi maklumat pada hari ini. Betul lah. Okeylah, saya nak tambah selihan tu sedikit. Afza, boleh awak ringkaskan apa poin utama daripada sisi pelajar pula? Okey, baiklah. Secara ringkas ni lah, media sosial ni sebenarnya boleh membantu pelajar untuk menjadi seorang yang lebih yakin lah. Dan juga mereka juga boleh menambah kosakata dan juga belajar berkomunikasi secara global. Tetapi kalau media sosial ini disalahguna, ia boleh merosakkan bahasa jiwa bangsa kita, fokus dan juga sikap peribadi seseorang pelajar ataupun individu tersebut. Jadi kuncinya adalah kesedaran diri. Ya, betul. Saya setuju dengan pernyataan awak, Afza. Baiklah, terima kasih Afza. Najhah pula, bagaimana dari segi perspektif pendidik dan masyarakat pula? Okey, pada pendapat saya harap literasi digital diterapkanlah dalam pendidikan guru dan ibu bapa sebagai untuk menjadi contoh komunikasi yang baik, dan pelajar dididik untuk menggunakan media sosial secara strategik, bukan ikut emosi semata-mata. Bagus ya Najhah. Jadi kesimpulannya, media sosial ni sebenarnya bukanlah musuh kepada kita, kepada generasi yang akan datang. Ia sebenarnya adalah salah satu alat yang kalau kita pandai kita gunakan, ia boleh jadi satu platform yang dapat membina masa depan. Betul? Betul tu Dania. Jadi baiklah, terima kasih kepada Afza dan Najhah atas perkongsian yang sangat bernas dan memberi manfaat kepada semua. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang setia bersama kami. Sekian sahaja daripada saya, moderator anda Sharifah Nur Damia binti Said Azman. Dan saya Nur Afza Badrusha binti Aziz selaku panel pertama. Dan saya Nurul Najihah binti Suhaimi selaku panel kedua. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.